dan menambah keyakinan kita. Saya percaya, ya, kita bersyukur Allah SWT dan kita yakin bila kita perbaiki tata kelola, kita perkenalkan instrumen baru seperti e-invoice, kita pertahankan semangat dan disiplin, hasil akan melonjak tinggi. Kita tahu negara berkembang, sistem itu mantap, tetapi masih ada ruang kelemahan dan kebocoran. Dan saya bangga kerana prestasi hasil menunjukkan ada semangat, ada dorongan, ada keupayaan dan pimpinan untuk menyempurnakan tanggungjawab. Dan oleh itu kita catat satu kejayaan melonjak pendapatan dan hasil negara. Yang kita lihat umpamanya peningkatan sebanyak 1.46 bilion ringgit ketimbang tempoh sama 2023 184.805 bilion ringgit. Jadi saudara, apa makna ini semua? Yang ruang kepada mana-mana pihak, terutama peringkat atasan golongan mahakaya, untuk terlepas daripada memenuhi tanggungjawab mereka sebagai rakyat dan warga negara. Dan selalunya kalau kita lihat kebocoran itu di tidak peringkat kecil. Sebab itu tahun lalu saya masih ingat, kerana saya menyingkap pengalaman 90-an semasa jadi Menteri Keuangan dalam kunjungan saya pertama kepada jabatan hasil dalam negeri pada ketika itu. Dan saya berikan dorongan kepada mereka untuk bertindak dan kita akan memberi dukungan. Dan baru-baru ini, sejak tahun lalu umpamanya, tentunya, saya ucap setinggi penghargaan kepada keluarga hasil kerana inilah mungkin julung-julung kali di mana tokoh-tokoh korporat utama tanpa kecuali semuanya diminta memenuhi tanggungjawab mereka membayar hasil. Dan saya selaku Perdana Menteri dan Menteri memberikan sokongan kuat sehingga tidak ada yang berani merayu kepada saya. Jadi ini menunjukkan integriti yang ada pada lembaga hasil dalam negeri negara kita. Jangan diremehkan, kerana selalunya penguat kuasa termasuk pengurusan tentu tidak akan ada keberanian sekiranya mereka tahu tanggungjawab disempurnakan itu tidak mendapat dukungan oleh pimpinan. Kalau umpamanya pergi kepada Tun dan Tan Sri dan yang golongan mahakaya, mereka akan terus menghubungi golongan atasan dan orang yang menyempurnakan tanggungjawab itu mendapat tekanan. Dan sudah harus tanya Datuk Dr. Abu Tariq, saya tidak pernah guna kuasa untuk menyatakan ke beliau, memberitahu kepada beliau untuk kurang memberi tekanan ataupun memenuhi tanggungjawab dan memilih bulu dalam melaksanakan tugas. Jadi saya tegaskan semula betapa syukur kita kepada Allah SWT dan bertuah kerana negara ini dapat mempertahankan integriti dalam satu lembaga utama negara kita, iaitu hasil atau lembaga hasil dalam negeri. Terima kasih saudara.